Saya tanya Datuk Vida sayang Datuk Fazli tak? Banyak tanya soalan yang sama. Takkan ku berlari mengejar sesuatu. Lagu Asmara ini. Oh. Dua-dua muda-mudi. Kedondong. Ada yang nampak sayang tadi lah kat depan tu. Mana? Tadi tu. Datuk Sri Vida depan mata tadi sayang apa cantik sangat. Oh, subhanallah, thank you. Terima kasih. Dah kurus Datuk Vida. Memang kurus lah. Ku sikit lah kakak. Sebenarnya kita pun tak percaya, tapi itu dah betul. Dan betul juga saya cakap, Pamoga dah 18 tahun. 18 tahun daripada 2008. Lepas tu 2018 10 tahun, 2026 dekat 18 tahun. Okey? Okey? You janganlah suruh-suruh kakak you tengok view belakang dah lah. Kakak rapat kau tak rapat kakak. Tidaklah you nampak kakak seorang di sana seorang di sini. Dia jadilah ni sebab tu nak round the world. Yes. Siapa yang mengharapkan saya dan Datuk Sri Vida jadi tekan satu? Siapa yang mengharapkan kita orang jadi tekan satu? Nak tengok bagi DSP tengok. Ramai je satu sayang. Satu. Penuh satu. Suka tengok Datuk natural look. Satu. Cikgu dah. Terima kasih kerana mendoakan guys. Siapa yang tengok baca komen, kita belanja view. Sebenarnya saya expect di sini memang panas, sebab kita lalu di sini panas, tapi mungkin kita kata tak apa dah, kita live sampai belanja view for you all. Maka dia macam sejuk, macam aircon, berangin. Berangin and colourful. Satu wanita bahagia, sedunia bahagia. Saya beri telefon, ya. Di atas kapal menghala ke Phuket. Di atas tu. Malu-malu miau. Nanti saya akan mengatasinya. I will. Kalau si pancing kuat ni, aku boleh tadi tergelak-gelak. Tersengih-sengih seorang-seorang. Ya, one day saya tak akan rasa awkward, saya tak akan rasa malu. Tengok mata sekejap je saya. Ha? Tak tahu apa boleh lagi. Ha? Tak tahu apa boleh lagi. Saya seorang juga tak berhenti senyum. Dia cakap 1, 4, 3 kat Datuk sekali. 1, 4, 3? Oh, 1, 4, 3 I love you. Kita pergi 5,000 dah. Datuk jangan mainkan. Pasal adik tu. Apa ni, masuk-masuk je dah sweet. Masuk sini tak jadi tidur. You all bayangkan mimpi indah di atas kapal Titanic 19 tingkat colourful punya ni. Saya sedang membina memori indah lah sekarang ni. Tengah membina memori indah. Sampai ujung nyawa je. Allah ya ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu bi kulli shay'in qadir. Nak bagi alasan apa dekat cikgu sekolah sebab tak hantar anak pergi sekolah. Apa kata korang screen capture, hantar dalam grup WhatsApp cikgu-cikgu, cakap korang tidur lambat sebab tengok live Datuk Sri Vida dengan saya. Okay, so ada bukti. Bila ada atas tu kenapa boleh putih macam tu? Atas asap tu kenapa boleh putih? Faham? Apa tu? Macam cahaya dia. Ha? Tak ada apa. Subhanallah. Ni kakak. Okey, sekarang ni you bayang atas kapal. Ni you what is this?
Like kita macam di atas bumbung kakak. Seperti ni kita di atas bumbung. Apa tu? Kakak, kita sekarang ni macam atas kita adalah langit je. Tetapi dia ada macam tu. Laluan jet. Itu laluan jet. Adalah Kerana apa dia? Dia nampak lamat soft-spoken. Soft-spoken. Warna apa tu? Asap rainbow. Asap tu asap lah. Atas berasak ni, you see atas berasak saya ni langit. Tapi you nampak ada putih frame. Macam kita ada bumbung. Bukan awan. Boleh dapat photo frame. Assalamualaikum. Hai? Hilang. Dia terkejut tu dia hilang. Cik Le, kenapa terkejut lepas tu hilang? Cik Le, kenapa terkejut lepas tu hilang tengah-tengah mulut-mulut? Kita masih hilang. Sayang ke? Beautiful. Ini cantik. Kakak kita melihat ambience. What is this? Suara ke tak? You enjoy the view dulu dah. Kalau suara pun dah masuk dalam dekat 2000. Masih air tak? Masih sikit. Yang biasa Panas. Oh, kongsi air. Datuk lama cepat boleh kiss dahi DSV. Ya. Ini pada betul share bukan share.
Datuk dia check dulu. Takut saya punya lidah Maka sebab air tu, air DSV dia suka minum air suam-suam panas. Dia bukan suam-suam tu, dia suam-suam panas. So tadi bila ada yang ambil air tu agak panas sangat. So saya check dulu dengan bibir saya. Kalau terbakar biar saya terbakar dulu. Macam tu lah. So masih panas. Tengok-tengok, jangan lupa beli unagi tau. Ni murah ni, kita bagi buka untuk satu balang supaya tak rasa terbeban nak beli banyak. Sebelum saya ada orang bagi. Oh ya? Siapa bagi? Saya makan ni dulu baru makan. Oh. Masa tu saya datang oksigen. Ya? Ada orang bagi. 2022. Betul. Saya bagi tu. Oh ya? Yang lepas ambil gambar dengan saya. Oh, ya betul. Kita selalu bawa stok. Review sayang lidah tak? Tengok you tahulah. You tengok You tengok kita review sayang kita tak? Nak diskaun tu diskaun dah tu. Okey, saya akan makan salmon skin walaupun salmon skin tak ada stok. Tapi siapa yang nak saya makan salmon skin tekan 1. Ada sayang suap, ada suap-suap dia sendiri. Oh my god, I pakai minyak betul lah. Baru pasal air. Sampai dah. Boleh rasa. Ya. I baru nak air, cari mana air tadi. Kakak, makan ni akan air suap. Saya mana air ni? Tapa dah kakak. Sudah. Panas. Masih panas? Okey. Boleh guna pokok. Dia sedap agak sedap. Minum air panas pun sedap tu maksudnya ke apa? Panas, boleh minum. Boleh tak sedap air tadi? Tak ada lagi. Dah makan ni. Cantik betul. Saya pun sayangnya. Dan saya rasa saya tak pernah tengok view macam gini lah. Saya tak pernah tengok kakak. Dia macam di sini, kat di sini macam gini. Masalahnya macam kita.